Assalamualaikum guys, welcome to Follow BMX YouTube channel. So hari ni macam korang nampak kat depan saya ni ada satu complete bike. Ini adalah complete bike yang paling murah yang saya pernah jumpa dalam dunia ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab harga dia tak sampai RM200. So ini basikal yang mungkin boleh dijadikan option untuk adik-adik untuk cuba main basikal BMX. Untuk start main BMX ni tak mahal pun guys, RM200 dah boleh start. Boleh cuba belajar basic trick dulu. Ini adalah basikal Anci 20 inci BMX. Okey, apa yang kita akan dapat dalam kotak? Sebenarnya basikal ni dia baru keluar daripada kotak dan dia dibungkus elok dalam guni, macam kain guni macam tu lah. Dia datang, dia akan cable tie apa semua parts ni to each other lah. Kalau korang dah beli basikal ni, korang tak pandai pasang, korang boleh tengok video ni sampai habis. Saya akan tunjukkan macam mana cara untuk pasang basikal BMX ni. First kali saya nak beritahu apa yang kita akan dapat dalam kotak ni adalah frame dia ni yang dah kali dengan rim belakang ni. Lepas tu kita akan dapat rim depan, kita akan dapat dengan handlebar dia, dan korang akan dapat satu box. Kit box ni biasanya dia akan letak ada seat post ni. Lepas tu masuk ke dalam. Lepas tu kita ada seat plastik, pedal plastik, Allen key pelbagai saiz, ada 3 saiz kat sini. Lepas tu ada spana lepe. Spana lepe ni untuk spana lah kan. Ada screwdriver kecil ni. Tools pun dia dah bagi, so korang dah tak payah pening untuk beli tools lah. Patutnya tools yang dia bagi ni adalah tools untuk kita set up basikal ni. So first kali basikal ni tadi dia datang dengan macam ni keadaan dia. Dia fork ni dia terbalik dan ini ketat. So first kali korang kena longgarkan stem dulu. Stem kat tepi ni korang longgarkan ni. Lepas tu korang longgarkan atas dia pula, atas fork ni kita longgarkan, baru kita dapat pusingan macam ni. Lepas tu first kali biasa saya akan pasang seat lah. Macam mana nak pasang seat ni? Okey, ini seat post, ini seat kita masukkan dalam lubang ni dan kita ketatkan terus. Sebelum tu kita adjust angle dia sikit. Okey, saya suka macam ni. Dan kita ketatkan pakai sepana yang dia kasih ni lah. Kita ketatkan dia. Tak nampak ya jauh? Tak apalah. Sekejap. Sekarang kita masukkan seat post ni. Okey, untuk ketatkan seat ni, ini dia punya seat clamp. Dia bagi style macam ni, so senang. Kita pusing. Lepas tu kita pusing je. Ni bukan yang jenis clamp tau. Kita pusing je sampai dia ketat. Step seterusnya kita pasang handlebar ni dekat stem. Kita kena pakai Allen key yang dia bagi ni. Tengok saiz dia. Macam tadi saya cakap yang nak terbalikkan fork tu, kita kena longgarkan tepi ni. So sekarang dia dah boleh gerak kan. Lepas kita longgarkan tepi ni, yang untuk longgarkan fork ni, kita longgarkan yang atas pula. So dia boleh pusing. Tadi basikal ni datang ketat dengan keadaan yang macam ni, terbalik. So korang kena longgarkan tepi dulu, lepas tu atas, lepas tu boleh pusing. Kita ambil handlebar, kita masukkan dan kita screw balik. Dah pasang handle. Okey, sekarang kita nak pasang wheelset depan. Longgarkan dulu screw dia punya nut ni. Dan kita masukkan kita punya wheelset depan. Tapi sebelum tu brake ni kita nak kena buka dulu. Nak buka brake ni tak susah guys. Dia kan dah terbuka. Kita kangkangkan dia sikit. Korang tengok ni longgar lagi kan. Sebab saya last kali saya akan ketatkan stem. Okey, sekarang kita nak pasang pedal. Untuk pasang pedal ni mungkin ada korang tak tahu, dekat pedal ni ada tulis, kalau korang nampak ini ada huruf R, maksud dia untuk right side. So belah kanan dia ni nak ketatkan, dia kena pusing ke kanan juga. Kalau belah kanan pedal. Okey, macam ni saya pusing, dah pasang kan. Okey, untuk sebelah kiri kita kena pusing sebelah kiri juga. Kat sini kalau korang dapat tengok boleh ada tulis L. So kita pusing ke kiri. Kita pakai spana lepe ni untuk kita ketatkan dia. Okey, untuk brake depan ni dia dah terbuka macam ni. Kita just pasang balik. Kita betulkan dia punya getah ni, brake pad ni, bagi dia duduk dekat betul-betul dia punya position lah. Okey, sekarang kita masukkan ni dululah.
susah sangat. Okey, dah masuk ni, kita buka je ni, nak longgarkan dia sikit. Jangan semua. Okey, jangan semua Kita kena masukkan dia dekat dalam sini. Kat bawah ni dia macam ada slot. Kita masukkan dia ke ujung ni dulu. Then tarik dia. Okey, kita pusing benda ni bagi dia boleh lalu. Sekarang dah boleh lalu. Okey, sekarang dah ada brake depan. Saya pun jenis ride tak pakai brake, so saya rasa better basikal ni pun saya tak nak pakai brake. Dia ada dekat basikal. Untuk basikal ni kita set up brakeless. Sekarang saya nak buka brake belakang pula, sebab saya rasa saya nak set up basikal ni brakeless. Saya tak suka brake ni. Dia kalau untuk brake BMX yang betul, dia bukan V-mount macam ni. V-mount pula. Dia bukan V-brake. Dia biasa pakai U-brake. Buka je. Okey, sekarang kabel dia ni tariklah keluar kan. Okey, ini brake parts. Ketatkan yang kat bahagian atas ni supaya dia dah tak longgar. Kan? Dah tak longgar. Untuk tayar basikal ni kita pump sampai 60 je lah guys. Saya rasa 40 je lah. Seram pula. Sekarang saya nak buang benda ni. Basikal BMX apa barang ada tongkat. Weh, tak berat tau, ringan tau. Dia macam terlalu banyak back sweep tau handlebar dia. So sekarang kita nak kita nak bagi dia tegak sikit. Okey. Wow, sudah lurus. Okey. Nah, korang jangan tidur tau, bengkok-bengkokkan handle ni, takut patah. Alhamdulillah guys, dah pun siap basikal saya. Ini adalah basikal yang paling murah. Harga dia tak sampai RM200 pun guys. Tapi saya nak beritahu awal, siap-siap lah. Korang jangan expect dia akan perfect lah, sebab ini barang basikal tak sampai RM200. Korang dapat apa yang bernilai dengan RM200 lah. Jadi kalau korang beli basikal ni, ada apa-apa kerosakan, korang boleh return balik. Korang contact dia punya customer service. Diorang memang sangat very fast respond. So diorang bertanggungjawab dengan produk yang diorang jual. Korang just cakap je ini rosak, hantar gambar, nanti dia gantikan. Basikal ni nak pesan lagi sekali, korang tak boleh expect basikal ni adalah perfect macam basikal-basikal yang saya pernah main. Dan ini adalah option untuk ada orang mungkin tak nak spend banyak untuk start main BMX. So dia nak try dulu, dia nak cuba main BMX ni. Ini basikal yang sesuai lah, yang korang rasa korang tak spend banyak duit untuk cuba main BMX ni. Untuk main flatland lah especially, yang ni mungkin sesuai untuk korang cuba belajar basic kan. Sementara korang nak dapatkan basic tu, korang boleh kumpul duit lagi untuk upgrade. So dari basikal ni kita boleh upgrade sikit-sikit ke barang yang lebih bagus, lebih high end. Yang high end, barang BMX yang high end banyak jual dekat grup-grup ataupun dekat social media yang ada. Dan kita ada second hand punya high end punya parts untuk dijual. Korang boleh gantikan dengan apa yang korang ada sekarang ni lah. Contohnya kalau korang beli basikal ni, mungkin selepas ni kita tengok handlebar dia tak best lah. Okey, kita beli handlebar second hand dekat grup roda-roda BMX. Kat situ ada banyak barang-barang second hand untuk dijual. Korang boleh tengok, upgrade sikit-sikit. Kalau kita nak beli sebiji basikal high end terus, memang mahal. Kadang-kadang kita ada duit, tapi duit tu lebih baik kita spend dekat benda lain. Ini cara dia. Kalau korang nak build basikal high end, slow-slow. Korang beli dulu satu biji basikal yang paling murah dan korang upgrade sikit-sikit. Sementara upgrade tu, korang boleh belajar trik dulu. Untuk belajar trik BMX yang paling mudah, korang tak perlukan basikal yang high end pun. Korang boleh belajar pakai basikal ni je pun.
Okey, untuk basikal ni korang just tambah packs je. Korang boleh beli pack. Nanti saya letak link dekat description untuk YouTube supaya korang mudah untuk tekan just beli je. So overall basikal ni adalah basikal basic yang paling murah untuk korang cuba main BMX freestyle flatland lah, especially. Saya nak tunjukkan korang saya nak main basikal ni, tapi saya kena pasang packs dulu. Untuk beli basikal ni korang boleh klik link dekat description. Untuk beli packs juga korang boleh tekan link dekat description. Untuk TikTok korang boleh tekan back coding di bawah. Apa yang korang akan dapat, inilah dia. Ada pelbagai pilihan color. Ada biru, putih dengan hitam. Tapi saya pilih biru lah sebab putih basikal saya dah warna putih. Saya ambil biru, hitam biasalah. Macam basikal yang saya dapat ni rim dia gelong tau. That's why korang dapat tengok kan, dia bengkok kan. That's why saya tak pakai brake, sebab brake ni memerlukan rim yang sangat lurus. So saya decide untuk cabut je brake daripada saya pening kepala. Saya tak perlu pakai brake pun. So saya buka. Okay guys, ini dia basikal paling murah yang korang boleh beli, InsyaAllah. Okay, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Kita buat mega spin. Boleh je guys. Yap. Sedap je guys.